Oh, Okey, Assalamualaikum semua. Boleh panggil kawan downline masing-masing. Kawan dah. Boleh panggil downline masing-masing. WhatsApp-WhatsApp diorang ingatkan masuk Zoom kita malam ni. InsyaAllah lagi 5 minit kita akan 9.40 kita akan bermula. Cuba WhatsApp downline fighter masing-masing. Ingatkan mereka untuk masuk Zoom malam ni. InsyaAllah lagi 6 minit kita bermula.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum start ni, suara saya clear tak? Boleh tak siapa-siapa respon? Clear. Okey, terima kasih Fakir. Okey, insyaAllah kita start lah Sekejap Mana nak record? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka pertemuan kita pada malam ni dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, malam ni insyaAllah kita akan kongsikan tentang ilik semina. Yang mana sebenarnya ilik semina ni, mengandungi 9 isi kandungan yang akan meyakinkan hala tuju kita dalam perjalanan kita membina kita punya rangkaian di BE International. Okey, daripada kita naik ambassador, kita akan naik ke Sapphire, kita akan naik RCA, ECA, TCA, CCA dan kemudiannya melangkah ke RCCA. Dan bila dah menjadi RCCA, kita nak bina lebih ramai RCCA lagi. Jadi ilik semina inilah yang akan menjadi asasnya. So ilik semina dia akan menjadi satu foundation yang perlu kita kukuhkan. Kalaulah seorang leader dia tak ada 9 isi kandungan ilik semina ni, sangatlah susah. Sebab apa? Sebab dalam perjalanan kita untuk membina, perjalanan kita nak membina melalui proses dekat PE ni akan ada banyak distraction. Jadi, ilik semina ni akan menjadi asas panduan kita. So, kalau yang masuk tu minta tolong mute Okey. Sebelum tu saya share dululah slide. Nampak kan? Okey. Okey. Ilik semina ni dia sebenarnya untuk kita punya membetulkan kita punya mindset, sebab dalam kita melakukan perniagaan ataupun kita membina bisnes kita di BE International dan membina rangkaian kita nak satu rangkaian yang besar. Kita yang menjadi kekuatan kita adalah mindset kita. Kita memerlukan 99% mindset kita yang betul dan hanya memerlukan 1% saja skill kita di BE ni. Okay, so saya sejak dulu memang memang nampak peluang di dalam dunia network marketing. Memang menjadikan MLM ni adalah satu option yang pertama untuk kita capai impian yang kita nak. Sebab kita nampak gandaan yang besar boleh berlaku dalam network marketing. Sebab dia merupakan satu rangkaian manusia yang luar biasa. Tapi BE International ni menjadi satu platform yang sangat tepat lah. Bila kita pilih untuk melakukan MLM, BE International adalah satu pilihan yang sangat tepat. Dan bila kita ada satu impian, kita bukan ada satu impian lah, kita ada banyak impian sebenarnya kan dari dulu. Kalau kita reflect balik, kalau kita ulang balik, ingat balik kita yang dulu kan. Kita yang dahulu, kita ada banyak impian yang kita nak capai. Korek balik jauh-jauh dalam diri kita, banyak impian kita yang mungkin hari ni kita dah rasa tak jadi satu keperluan dah sebab kita tak nampak jalan macam mana aku nak capai impian aku ni. So, benda pertama yang kita perlu ada dalam diri kita untuk kita kembali, untuk kita besarkan kita punya membina rangkaian kita dekat BE ni, benda pertama yang kita nak kena korek dalam diri kita ni adalah impian. Cuba bayangkan, cuba ambil masa sekejap. Waktu sekarang ni kita duduk bertenang, kita fikir apa satu perkara yang akan menjadi
penyesalan untuk diri kita kalau benda tu kita tak dapat capai dalam kehidupan kita ni. Mungkin ada orang dia rasa akan terkilan sangat kalau dia tak mampu nak bawa mak ayah dia pergi haji contohnya lah. Sebab mak ayah dia dah banyak berkorban selama ni untuk dia belajar apa-apa semua kan. So fikir balik, ambil masa untuk berfikir apa satu impian kita yang kita betul-betul nak laksanakan, yang kita betul-betul nak capai, yang boleh kita buat menangis kalau kita tak dapat benda tu. Sebab kadang-kadang bila kita buat papan impian ni, kita selalu meletakkan typical dreams. Contohlah impian yang typical, contohlah kan, nak rumah besar, nak kereta mewah, nak travel. Betul, semua tu adalah impian. Tapi kadang-kadang impian yang kita nak tu tak cukup kuat lagi untuk menggerakkan kita. Sebab impian ni sangat penting. Sebab impian ni lah yang akan menggerakkan kita setiap hari. Bangkit dari tidur, aku akan buat BE ni. Hari ni aku nak tolong orang sebab aku ada impian untuk aku capai. Itulah gunanya impian kita. Kalau impian yang kita ada pada hari ni tak boleh lagi nak menggerakkan kita untuk buat apa yang kita perlu buat, itu belum cukup besar lagi. Okay? Sebab kita semua ada reason masing-masing dalam kehidupan kita. Ada sebab, ada kemahuan, ada keinginan masing-masing. Jadi impian ni akan membakar kita. Kalau kita tak ada impian, kita sendiri pun takkan tahu kenapa kita nak buat BE. Betul tak? Kalau impian kita ni makin besar, jadi tahniah lah. Maksudnya daya gerakan kita tu makin hari makin besar. Tapi kalau impian kita tu makin kecil, so sorry lah. Kita akan sangkut, kita akan stuck dalam rumah. Sebab apa? Bila impian kita besar, itu yang akan menggerakkan kita untuk keluar daripada rumah. Bila impian kita kecil, contoh hari ni alah hujan lah pula, macam mana nak keluar ni? Hari ni alamak pening kepala sikit lah, tak apalah rehat je lah kat rumah. Hari ni ada banyak lah benda lain nak kena uruskan, tak payahlah buat, tak payahlah pergi share. Itulah akan keluar banyak-banyak alasan disebabkan kita punya impian yang terlalu kecil. Kita tak boleh nak gerakkan sendiri kita punya langkah kalau kita tak ada satu why yang cukup besar. Sebab when your why is so powerful, bila kita punya kemahuan kita, kenapa kita buat BE ni, impian kita tu sangat powerful, the how is easy. Cara kita nak buat tu, kita akan carilah cara macam mana pun untuk kita buat, untuk kita teruskan juga jalan langkah kita kat sini. Okay? Inilah yang paling penting, mesti kita bermula dengan impian kita. Jadi hari ni, kalau rasa kita tak ada impian, cuba korek balik, tanya balik diri sendiri, apa yang kita nak dalam hidup ni. Itulah impian kita. Macam yang kita punya mentor, as RCCA Nur Hasanah kan, selalu pesan pada kita. Mungkin hari ni kita rasa kita tak ada impian, tapi bila hari Arafah tu tiba, hari Arafah yang bila Allah sebut, hari inilah aku akan kabulkan apa saja hajat dan impian kita. Waktu itulah keluar banyak impian dan doa kita. Itulah impian yang kita nak capai sebenarnya. Okay? Jadi korek balik dalam-dalam apa impian kita. So bila impian kita tahu betul-betul impian kita, apa yang kita nak, kita akan cari macam mana sekalipun untuk buat. Okay? Dan impian kita ni termasuk juga kesihatan kita. Kita nak kita sihat, kita nak anak-anak kita sihat, kita nak mak ayah kita sihat, pasangan kita sihat, orang-orang yang kita sayang ni sihat. Jadi ini juga impian. Kebebasan kewangan. Kita nak dapat kebebasan kewangan sebab apa? Supaya kita ada pilihan untuk kita lakukan. Kita tak perlu ikut je, tak bolehlah nak buat apa dah sebab tak ada pilihan. Sebab apa? Sebab kita hanya mampu yang itu saja. Tak nak. Kita kalau boleh, biarlah kita ada kebebasan kewangan supaya kita mampu memilih yang terbaik, yang kita boleh, yang kita nak. Dan kita nak ada kebebasan masa juga. Kebebasan masa melakukan apa yang kita suka supaya masa kita ni dapat dimanfaatkan di tempat yang betul, untuk orang yang betul, untuk tujuan yang betul. Dan dalam kita berimpian, kita akan capai juga pencapaian diri kita. Tolong orang untuk sihat, yes, itulah pencapaian diri. Tolong orang untuk ubah nasib kehidupan mereka, yes, itu juga satu pencapaian diri. Apa yang kita lakukan ni bukan sekadar untuk diri kita. Kalau kita tengok renung balik, bukan untuk diri kita. Kita memang buat nak bantu orang. Okay? Itulah impian, kebebasan yang luar biasa yang kita akan dapat.
Okey, jadi untuk capai impian, segala impian, contohlah lepas ni you all boleh segerakan balik, bincang balik, fikir balik, tulis balik apa impian yang kita nak capai within this year, within next year. Okay, tulis balik impian-impian tu. Jadi lepas menulis impian kita, apa yang kita perlu buat adalah kita perlukan apa yang kita perlu untuk capai impian kita. Kita perlu satu rangkaian yang besar. Okay, satu rangkaian yang besar. Jadi kalau hari ni cuba tengok kita punya ni kan. Ada kat sini saya nampak ada orang-orang baru. Siapa Aisyah Humaira, siapa Rasanya orang baru juga kot. Okay. Mahizan, Cik Mahizan. Okay. Ada juga orang baru malam ni. Jadi, kalau hari ni kita tengok rangkaian yang kita ada, kalau ada bawah kita lah, downline kita 10 orang, besar tak rangkaian kita? Tak cukup besar lagi kan? Kalau ada 100 orang, agak okey jugalah kan? Not bad lah. Kalau ada 1000 orang, wah, masa ni you akan nampak sesuatu. Okay, kalau 10,000 orang, bayangkan. Kalau 100,000 orang, okay, itulah yang akan membantu kita untuk mencapai impian kita. Jadi, untuk membina rangkaian yang besar ni, hanya satu benda sahaja yang kita perlu buat, iaitu duplikasi. Okey, sangat-sangat bertuah dan bersyukurnya kita dekat platform BE International ni, kita dah ada tersedia segala benda. Yang perlu kita buat hanya duplicate sahaja. Tiru bulat-bulat, ikut je cakap upline. Kena buat apa. Okey, antara dua perkara yang kita perlu duplicate. Okey, duplicate ni, dia ibarat kita nak transfer our mindset. Mindset, contoh kita nampak upline kita yang dah berjaya, mentor kita yang dah berjaya, yang dah jadi RCCA, kita kalau boleh kita nak transfer dia mindset. Mindset mereka ni transfer pada kita, supaya kita dapat transfer pula mindset yang sama kepada kita punya downline. Dan dalam duplicate ni kita ada dua, iaitu duplicate software dan juga duplicate hardware. Okay? Duplicate software ni dia ada dua sebenarnya. Saya tak masukkan lagi satu. Yang pertama, budaya bersyukur. Apa yang kita kena bersyukur? Bersyukur sebab kita ada peluang hari ni untuk kita membina kerjaya kita di BE International. Kita datang BE untuk kita bina kerjaya kita. Kita bukan datang ke BE ni untuk makan gaji. Tak. Kita bukan datang ke BE ni untuk jual seluar. Bukan. Tapi untuk membina kerjaya kita. Okay? Dan kita bersyukur. Bersyukurlah atas segala platform yang kita ada pada hari ini. Dan kedua, budaya menghargai. Hargai BE yang dah ada depan mata kita ni. Hargai founder yang dah menubuhkan BE ni. Hargai upline yang bawa kita masuk ke dalam dunia BE. Hargai juga downline yang berjuang bersama-sama dengan kita dekat sini. Okay, bila kita ada dua budaya ni, nampak tak? Bayangkan betapa harmoninya kerjaya kita kat sini. Sebab apa? Tak ada komplain-komplain. Sebab kita bersyukur. Apa-apa dah ada, bersyukur dulu. Tak ada komplain. Oh, dah lah aku macam ni lah. Tak ada komplain. Oh, hari ni tak boleh lah. Oh, masalah macam ni lah. Sebab apa saja yang datang pada kita, kita akan bersyukur dulu. Kita akan hargai dulu. Jadi tak ada ruang untuk kita merungut dan mengeluh. Okay, yang kedua, pelaksanaan. Okay, tadi itu software lah. Software. Dia macam komputer. Kalau tak ada software tak boleh. Kalau tak ada hardware pun tak boleh. So, software kita ni adalah budaya bersyukur dan menghargai. Yang kedua adalah hardware. Hardware kita adalah pelaksanaan yang seragam. So, bila kita nak melakukan BE International, yang perlu kita buat duplicate adalah inilah pelaksanaan yang seragam ni. Benda yang semua orang buat benda yang sama. Yang pertama adalah filing. Okay, filing. Semua orang, even doktor-doktor pun, kalau dia nak buat filing ke orang, dia dah pakar dah segala benda. Dia dah tahu dah, tapi tetaplah kita mengikut sistem. Duplicate tu, duplikasi mengikut sistem, filing mesti menggunakan buku yang filing tu lah. Tak boleh cakap tak tengok buku filing, tak boleh. Mesti menggunakan buku filing supaya semua orang senang nak duplicate. Bila orang nampak kita buat, oh senang je baca je buku filing tu, senang je nak explain kat orang. Okay? Jadi orang akan rasa mudah. Yang melihat tu rasa mudah, yang buat pun akan jadi mudah. So kat sini, kalau ada yang belum pandai filing, kalau kat sini yang belum pandai filing, jangan tunggu pandai untuk bermula. Kita
nak buat BE, tak perlu pun nak jadi hebat baru kita nak bermula. Kita tak perlu jadi hebat untuk kita bermula, tapi bila kita bermula, di situ kita akan melatih diri kita untuk menjadi hebat. Okey? Ingat jangan takut nak buat silap. Jangan takut buat silap sebab kita belajar daripada proses-proses yang kita buat tu. Okey, so kalau bagi siapa yang malam ni yang tak pernah lagi buat filing, tolong start belajar buat filing. Kita dah ada filing, kalau tak reti sangat, baca je apa yang ada kat filing tu dan buat. So bila dah buat filing kat orang, benda seterusnya yang kita kena duplicate buat adalah apa dia? Siapa tahu? Kita kena ukur. Ambil ukuran dia. Even dia kata, saya tak nak pun beli seluar. Contoh, dia tanya pasal stokin je. Tapi kita nak ukur dia. Kita dah buat aluran filing kat dia kan. Apa yang kita kena buat seterusnya adalah ukur dia. Sebab apa? Kalau dia tak nak pun tak apa. Tapi kita kena ukur juga dia supaya kita nak mencipta kehendak dia. Nak mencipta keperluan dia. Okay? So, lepas-lepas ni, kalau tiba-tiba dia nak, saya nak try lah seluar. Kita dah tahu dah apa ukuran seluar dia. Tak perlu kelang kabut lagi dah. Okay, so bila dah ukur, keluarkan buku katalog yang kita ada tu, tunjuk dekat dia, bagi tahu ini harga sekian. Okay, jangan fikir dalam kepala kita ni, jangan terlintas, dia ni tak mampu lah, dia ni aku tengok macam tak ada duit. Jangan. Kita, dia mampu ke tak mampu ke, itu bukan kerja kita untuk fikir. Dia yang akan tentukan sendiri. Dia nak ke tak nak ke, dia tentukan. Bukan kita yang tentukan. Okay, jadi nampak tak cara dia? Okay, semua ni, apa yang kita buat ni, filing, ukur, closing, semua ni akan kita duplicate pada kita punya downline kita dengan mudah. Okay. Okay, so tadi kita nak berjaya, kita ada impian. Kena ada impian. Okay, bila dah ada impian, kita nak membina rangkaian kita, mesti melalui duplikasi. Ingat kan? Okay, kemudian bila dah ada duplikasi, yang seterusnya adalah sekejap kenapa tak buka tak? Okay. Kemudian adalah yang ketiga, penajaan dan pengukuhan dasar. Kat sini kita macam mana kita nak membina. Tadi kita nak duplicate kan. So kat sini macam mana kita nak membina. Okay, yang pertama kita ada dua cara kat sini. Pertama penajaan, yang kedua pengukuhan dasar. Okay. Bila kita dah buat sharing kat orang, kemudian dia masuk dalam rangkaian kita kan. Okay, kita mestilah nak bantu dia, kita nak didik dia supaya dia pun boleh naik macam kita naik. Sebab dekat BE ni, cara untuk kita berjaya adalah kita menjayakan orang lain. So, bila kita dah ajak orang, okay, kita dah cerita kat orang peluang kat sini, dia pun berminat. Jadi bila dia dah masuk bawah kita tak bolehlah biar dia macam tu je. Macam kita melahirkan anak. Contoh, kita dah lahirkan anak ni. Tiba-tiba kita tak jaga dia, tak bagi dia makan, tak bagi dia minum, kita tak mendidik dia, tak bagi dia pelajaran. Boleh ke macam tu? Tak boleh kan? Sama juga dengan orang yang kita ajak masuk dalam kita punya rangkaian. Ini pun kita kena buat. Okay? So, penajaan ni ada 3 kaedah. Yang pertama, ada anak kita yang jenis pandai berdikari, betul tak? Semua dia reti buat sendiri. Okay, ini yang pertama, one to one ni. One to one ni adalah kita ataupun downline kita pandai pergi jumpa sendiri. Dia dah pandai filing, dia tak adalah pandai filing sangat, tapi dia buat ikut duplicate yang kita ajar, baca je filing, lama-lama dia pandai. Okay, downline kita yang jenis one to one ni seorang yang sangat berdikari sebab dia sendiri pergi jumpa prospek, explain. Okay, itu dah bagus, dah sangat bagus sebab anak yang macam ni dah boleh buat BE berdikari sangat. So, untuk kalau ada downline kita yang belum mahir lagi, dia dah belajar tapi dia rasa tak confident lah apa kan. So, tak apa. Untuk tempoh sebulan, tuan ni maksudnya, kalau you all ada downline, ada fighter, ataupun kita sendiri rasa macam, saya tak confident lah nak buat sharing orang. Tuan ni adalah upline kita, akan menemani kita bertemu dengan prospek kita. Tapi dekat sini mesti menggunakan hukum ABC. Hukum ABC ni macam mana? Okey, bila contohnya kan, macam
Sekejap saya tengok nama siapa dekat sini ya. Contohnya macam Kak Sal lah. Kak Sal upline dia Abang K. Kak Ibah, Kak Nusaibah. Contoh Kak Sal dia nak pergi ajak Kak Nusaibah jumpa dengan dia punya prospek. Okay. Hukum ABC adalah Kak Sal ni dia kena tee up habis-habis tentang upline dia, tentang Kak Nusaibah ni kepada prospek dia. Cara nak tee up contohnya lah kan. Contoh cara nak tee up ni. Tee up ni contoh dia macam, tahu tak? Upline akak ni sebelum jumpa upline akak ni hebat sangat tau. Dia buat BE setiap bulan dia dapat bantu orang ramai untuk sihat. Contoh. Dia ni kalau cakap mesti orang terpengaruh. Dan dia memang knowledge. Kenapa suara macam ni? Okay. Siapa yang tak kejap Okay. Dia tee up ni contohnya lah. Tahu tak upline akak ni. Upline akak ni. Dia buat BE 5 bulan je dah dapat kafan. Contoh. Ataupun upline akak ni baru buat setahun BE tapi dah dapat pergi travel. Contoh. Itulah cara kita tee up. Supaya apa? Kita kena tee up upline kita. Kalau kita nak buat jumpa prospek, of course prospek tu dia takkan kenal upline kita ni siapa. Kalau kita tak tee up kat dia, kita tak cerita kat dia. So apa yang kita nak kena cerita kat dia adalah kita nak kena tee up kau-kau lah supaya apa? Supaya kita menguatkan pengaruh kita punya upline kepada dia, kepada prospek kita ni. Pengaruh upline kita kuat, dia akan senang. Kalau upline kita bagi filing, buat filing, explain anything, dia akan senang nak dengar. Itu fungsinya, hukum ABC ni. Sangat penting kalau kita nak buat tuan ni, minta kita faham kalau kita punya downline kita ni minta tee up kita kepada prospek supaya pengaruh upline tu menjadi lebih kuat. Okey, itu 2-1. Tapi nak lebih efektif, buatlah home party. Home party ni tak perlu ramai pun. Tak perlu sampai 30 orang, 20 orang, tak perlu. Dia kalau ada 3-5 orang pun okey dah. Buat home party tu tak semestinya kena cari rumah ke apa tak. Kalau dekat kedai makan jumpa 3-5 orang, tu pun dah kira home party juga. Home party ni mudah lagi sebab apa? Kalau satu orang kita jumpa one to one, setiap orang kita jumpa sehari tu, contohlah orang yang buat part time, dia ada 3 jam je nak buat sehari kan. So, dia hanya ada contohlah 2 jam sehari untuk dia buat BE, part time. So, dia boleh jumpa 2 orang je terhad sehari. Tapi dua-dua ni tak tahulah close ke tak, contoh. Tapi kalau kita buat home party, sehari kita ajak orang, okay, kumpul hari ni, malam ni, jumpa kat rumah orang ni, 5 orang, contoh. 5 orang dan semua orang. Kita dah jimat 5 jam dekat situ. Sebab apa? Kita jumpa 5 orang dah. Dalam satu masa serentak. Menjimatkan masa juga. Tapi it's okay. Mana yang boleh kita buat je. Jangan banyak fikir sangat. Kita kena buat je sebenarnya. Tak perlu banyak fikir. Okay, kemudian itu adalah penajaan. Okay. Okay, kemudian bila kita dah sharing, kita akan bagi, bila kita dah penajaan ni kan, kita dah sharing apa semua, dah closing dengan dia. Lepas setiap kali sharing, mesti ada closing. Pastikan mesti ada closing. Sharing is caring, closing is helping. Itulah the how kita bantu orang bila kita closing sebenarnya. So, bila dia dah masuk ke dalam rangkaian kita, apa lagi yang kita kena buat dengan dia? Dia pun dah start sharing, dah start nak sampaikan benda baik kat orang juga. Dia pun nak start buat BE contohlah kan. So kita akan bagi dia sistem pendidikan. Inilah pengukuhan dasar. Pengukuhan dasar ni adalah sistem pendidikan kita dekat BE ni. Yang pertama adalah elite seminar. Apa yang kita sedang buat sekarang ni lah. Ini adalah elite seminar. Okey? Okey. Yang kedua, sistem pendidikan di BE. Sistem pendidikan ni ajar macam mana cara nak buat BE. Cara untuk berjaya di BE. Okey. Yang ketiga adalah ahli sistem BE. Ahli sistem BE ni adalah BE Council member lah. Yang naik pangkat sampai RCA, ECA. Sebab bila kita mendidik dia, membina dia sampai dia menjadi ahli sistem BE,
dia akan dapat peluang untuk masuk ke dalam leadership meeting. Okay, leadership meeting kita seterusnya kita baru habis hari tu, minggu lepas. So next our leadership meeting adalah pada bulan 11 kalau tak silap. Pada bulan 11 dia punya qualification untuk dapat naik RCA, ECA sampai bulan 8 untuk melayakkan pergi leadership meeting. So kalau you guys, you all yang ada malam ni nak pergi, hadir, naklah pergi leadership meeting, kena fight sampai RCA, ECA sampai bulan 8, last bulan 8. Leadership meeting ni satu tempat yang akan ajar kita, bukan saja ajar kita skill leadership, tapi ajar pembinaan rangkaian dengan nadi benar. Dan dekat sinilah dia akan tunjuk kira-kira bonus kita dengan secara detail, sangat teliti, sampai kita rasa, wow, BE ni memang nak bagi kita. Dia income, profit yang dapat dekat BE ni, dia ambil sikit je. Yang banyak tu dia bagi pada kita. Semua untuk kita sebenarnya. Masya Allah, sangat-sangat. Masa first time saya pergi tengok leadership meeting ni, saya rasa sangat wow lah sebab telus sangat dia kira tu. Sangat-sangat menjaga kita. Okay. So, leadership meeting ni dia akan ajar cara pembinaan rangkaian dengan nadi benar. Bayangkan dalam rangkaian kita ni hidup sebab nadi kita ni bergerak lagi, betul tak? Kalau dalam rangkaian kita pun tak ada nadi benar, maksudnya rangkaian kita akan mati. Itulah pentingnya nadi benar dalam rangkaian kita. So, kalau nak pastikan rangkaian kita lebih berkembang dengan lebih cepat, ramaikanlah ahli sistem BE di dalam rangkaian kita. Council member lah, RCA dan ke atas. Okay. So, next, dan inilah part yang paling penting, iaitu tanggungjawab. Ramai orang, dia rasa takut bila nampak perkataan tanggungjawab ni. Tapi dekat BE ni dia adil. Semua orang ada tanggungjawab dia. Upline ada tanggungjawab dia, downline pun ada tanggungjawab dia. Dan saya percaya yang ada malam ni dengan saya, mungkin ada beberapa orang je yang belum menjadi upline sebab dia tak ada downline lagi kan. Orang baru kan, ada yang baru dalam ni dia tak ada downline lagi, so dia hanya dia tak ada downline lagi, jadi dia lah downline. Maksudnya dia hanya ada tanggungjawab downline, belum ada tanggungjawab upline lagi. Tapi soon bila kita dah ada downline bawah kita, walaupun seorang saja downline kita, kejap Okay, walaupun kita ada seorang sahaja downline di bawah kita, kita dah menggalas 4 tanggungjawab upline ni. Okay, yang pertama tanggungjawab upline apa dia? Mesti berfungsi 100% sepenuh dari hati. Kita nak memberi pada orang, kita kena beri 100%. Okay, ajar sepenuh hati supaya dia boleh faham. Ajar, sampaikan sepenuh hati, ulang-ulang kali pun tak apa. Kalau tak boleh. Okay. Kena kongsi sepenuh hati nak bantu dia. Okay, yang kedua, seorang upline mesti membantu dan membimbing. Membantu dan membimbing ni, okay, inilah penting sebenarnya. Kalau kita tak pandai, macam mana kita nak membimbing orang? Ibaratnya macam kita ni baby lagi. Baby, kita tengok baby tu, dia tak boleh nak dukung baby yang lain. Sebab apa, dia pun tak tahu nak dukung macam mana. Dia pun tak boleh nak berjalan lagi, macam mana dia nak ajak orang berjalan. Contohnya kan. Okay, jadi sebab tu kita kena cepat-cepat belajar supaya kita boleh bantu dan bimbing kita punya downline. Dan yang ketiga adalah memupuk pemimpin dengan tekad. Okay, kenapa nak memupuk pemimpin ni perlukan tekad? Sebab kita ni membina rangkaian manusia, betul tak? Jadi bila kita membina rangkaian manusia ni, kadang-kadang downline kita ni ada perangai dia, ada emosi, ada cara sendiri. Jadi kita ni sebagai upline memang kena
besarkan sebesar-besarnya hati kita ni, lapangkan selapang-lapangnya hati kita ni, kena sabar lebih. Nak membina orang bukan benda yang mudah. Tapi percayalah, bila kita dapat membina dia, kita dapat lihat transformasi dia, itu yang buat kita rasa puas hatinya buat kerja macam ni. Okay? Sama juga sebenarnya macam kita lah sendiri kan. Even kita pun, upline kita nak membina kita pun banyak cabaran juga sebenarnya kan. Ada masa dia geram dengan kita, tapi dia sabar dengan kita. Macam tu juga kita kena buat pada kita punya semua downline kita. Okay? Jadi bila kita nak membina orang bawah kita ni, perlukan kesabaran. Dan yang terakhir sekali, tugas kita sebagai seorang upline adalah selesaikan masalah yang berlaku dalam rangkaian kita dengan prihatin. Okey? Jangan bila jadi sesuatu masalah dalam rangkaian, kita minta orang lain yang selesaikan, minta upline kita, minta subline kita. Jangan, tak boleh. Itu adalah tanggungjawab kita. Kita lah ambil benda tu sebagai tanggungjawab untuk kita selesaikan. Okey, seterusnya tanggungjawab seorang downline. Yang pertama, tanggungjawab seorang downline, Masya Allah, BE susun benda ni, bersyukur dan menghargai bantuan yang upline kita bagi. Bayangkan kita ni, mungkin hari ni kita ada 1 orang downline, 10 orang downline, 100 orang downline. Kita masih lagi boleh, mungkin kita boleh bantu ramaikan downline kita. Bayangkan, downline kita akan berkembang beratus ribu. Okay, downline kita ni akan berkembang dari 1 ke 1000 ke 10,000 ke ratus-ratus ribu. Tapi, upline yang dapat bantu kita berapa ramai, hanya beberapa orang je upline kita yang kita ada. Betul tak? Jadi, kalaulah upline tu dia turun bantu kita, belajar hargai. Belajar hargai sebab dalam ramai-ramai downline dia bantu kita. Jadi, hargailah benda tu dan duplicate cepat-cepat dan jadikan dia idola. Maksudnya ikutlah cakap dia, apa dia cakap, dengar, buat dulu, barulah. Kalau tak jadi, review balik, replan balik, macam tu. Okay? Dah pikir cepat-cepat upline kita. Upline yang dah berjaya. Okay, kemudian yang kedua, minta tunjuk ajar dengan upline kita dengan rendah hati. Apa yang kita nak minta dia ajar, mintalah dengan cara yang baik, cara yang sopan kan. Kemudian, belajar 100%, rekod dan catat. Macam malam ni, ada tak yang tulis? Contohnya kan, ada tak yang tulis apa yang saya sampaikan? Contoh. Okay, belajar 100%, supaya apa? Supaya bila kita belajar 100%, kita boleh buat 100%. Bila kita buat 100%, kita akan faham 100%. Dan bila kita faham 100%, kita boleh sampaikan, ajar balik pada downline kita 100%, dan inilah proses yang akan berlaku duplikasi. Okey? Yang terakhir adalah laksanakan 100%. Apa yang kita dah belajar, jangan biar je macam tu. Sebab kita tahu kan, ilmu tanpa amal, tanpa kita buat, tak adalah hasilnya. Macam tu. Tak bergunalah ilmu tu kalau kita tak manfaatkan dia. Jadi apa yang kita dah belajar hari ni, manfaatkan terus. Buat terus. Tak perlu tunggu untuk perfect. Okey. Yang kelima, ini 5 prinsip utama. Kita nak membina satu rangkaian yang besar, akan ada banyak cabaran. Jadi 5 prinsip utama ni, dia ibarat macam kita punya traffic light lah dalam BE ni. Traffic light, kalau kita bawa kereta, traffic light merah, tak ada, walaupun kat depan kita tak ada tembok, tak letak tembok pun. Tapi kita boleh jalan je kan. Tapi kalau kita jalan jadi apa? Accident lah. Sebab kita tak ikut traffic light tu. Sama juga macam BE. Macam dalam BE ni kita ada 5 prinsip utama. Kalau kita langgar je salah satu daripada 5 prinsip ni, akan berlaku banyak masalah dalam rangkaian kita. Jadi apa 5 prinsip utama yang kita kena jaga? Yang pertama, kalau kita ada idea bagus, kita fikir nak buat macam ni lah, nak buat macam tu lah, aku rasa macam ni lagi bagus. So bincang dulu dengan upline. Jadi kat upline kita ni, kawan rapat kita, yang kita kena rujuk, refer selalu. Hari-hari kontak. Sebab kita tak boleh buat sendiri. Tak boleh buat cara sendiri. Semua kena bincang dengan upline kita. Tapi benda yang besar lah, benda yang bagus. Kita rasa idea bagus. Janganlah sikit-sikit semua. Upline, kalau hari ni saya nak share 3 kali, boleh tak? Tu tak payahlah kan. Okay. Kemudian, yang kedua, jangan bincang hal negatif dengan downlines
dan sesiapa sajalah sebenarnya. Tapi jangan, kat sini disebut jangan bincang dengan downline benda-benda negatif. Sebab apa? Downline kita ni dia tengah semangat-semangat nak buat BE, tiba-tiba kita cakap benda yang tak best kat dia kan. Habislah semangat dia pula. Macam tu lah. Benda yang tak bagus, kita tak perlu nak bincangkan pun. Okay? Kalau ada hal negatif, bawa dekat upline. Cerita kat upline tak apa. Jangan cerita kat downline. Okay, yang ketiga, jangan ganggu masa dan isu peribadi upline, downline dan juga sideline. Benda-benda yang tak berkaitan dengan BE. Contohnya, tolong belikan burger jap lagi. Makan malam, boleh? Hantar kat aku. Tak boleh macam tu. Benda not related to our kerja pun kat BE ni kan. Tak payah. Jangan ganggu masa dan isu peribadi upline kita, sideline kita, downline kita. Sebab kita selain dekat BE ni, kita semua ada tanggungjawab masing-masing kan. Banyak lagi tanggungjawab kat luar tu kan. Jadi hormat isu peribadi, hormat peribadi masing-masing, hal peribadi masing-masing. Okay. Dan yang keempat, jelas tentang isu kewangan. Mentang-mentang kita nampak kan kita punya upline tu dah RCCA. Oh, banyaknya income dia beratus-ratus ribu. Nak pinjam lah duit kejap buat modal untuk beli ni kan. Tak boleh macam tu. Memang tak boleh. Kemudian, kalau filing pun belilah. Bayarlah duit filing untuk upline kita. Kalau upline kita willing nak bagi free, tak apa. Mungkin downline dia tak ramai lagi kan. Tapi kalau downline dia dah beratus ribu, takkan dia nak satu filing tu dah RM1, RM2, takkan dia nak bagi free kat semua kan. Maksudnya beratus ribu jugalah dia kena invest untuk beli filing tu. Jadi kena, kalau beli tiket pun, dia dalam isu tiket pun, beli tiket daripada upline bagi tiket untuk kita pergi, bayarlah. Bayar pada upline. Okay? Okay, itu yang keempat. Yang kelima, elakkan hubungan yang tak sihat. Yang sini yang paling saya rasa, Masya Allah lah, 5 prinsip utama ni sangat-sangat buat saya rasa selamat dekat BE ni. Sebab elakkan hubungan yang tak sihat ni. Tak nak ada skandal. Suami orang dengan isteri orang. Tak nak ada skandal. Masalah yang tak bagus lah, hubungan yang tak bagus. Kat sini sangat menjaga. Once you buat, benda ni akan terus terminate. Benda ni boleh meruntuhkan organisasi kita, rangkaian kita. Jadi elakkan benda ni, jaga betul-betul. Okay? Okay, jelas. Okay, yang seterusnya, yang keenam, 6 tunggak DBE. Siapa kat sini yang belum pernah dengar apa tu 6 tunggak DBE? So hari ni saya nak share 6 tunggak DBE ni dengan paling ringkas dan kita bagi dia punya keywords je supaya kita boleh ingat. Senang nak explain kat orang, senang nak share dengan orang dengan keywords ni. Yang pertama adalah 6 tunggak DBE. Yang pertama, founder kita membina BE. Founder kita ni ada pengalaman lebih 25 tahun dalam bidang MLM, dalam industri network marketing ni. Jadi pengalaman ni lah. Founder kita Madam Ho Hui Chin dan juga Sir R.R. Lee Suat Sen kan, dua orang. Dua-dua masing-masing dah ada 25 tahun pengalaman dalam bidang network marketing ni. Okay, jadi combine dua-dua punya pengalaman, ada 50 tahun pengalaman. Masya Allah, besar pengalaman dia, lama. Memang sangat matang dah. Dan founder membina BE ni bukan atas dasar keuntungan. Dia bukan bina BE ni nak duit, bukan. Tapi founder membina BE ni atas dasar tanggungjawab dia untuk bantu orang lain. So, dua keyword ni je kita kena ingat. Okay, yang kedua, produk yang kita ada high teknologi, berteknologi tinggi dan juga impactful, berkesan. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok produk-produk, contohlah produk kita kalau ada 1 testimoni, 10 testimoni, itu mungkin kebetulan je. Mungkinlah kebetulan orang pakai terus sihat kebetulan. Tapi kalau kita tengok dekat TikTok tu ada beribu testimoni daripada orang yang berbeza, adakah dia kebetulan? Of course tak kan? Itu memang berkesan. Jadi tak perlu kita nak ragui lagi. Okay? Yang ketiga, kita punya pelan pemasaran sangat adil dan sejajar dengan aliran dunia. Okay, kalau kita tengok marketing plan dia, Masya Allah. Saya tengok kan, benda yang pertama sekali saya tengok bila saya masuk BE ni adalah marketing plan dia. Saya tengok, wow. Sebab semuanya memang BE susun nak bantu orang berjaya. Okay. Tak ada benda yang tak syar'i lah yang saya nampak dekat dalam pelan pemasaran dia. Bila kita pergi leadership meeting, lagi kita nampak bagaimana BE nak menjaga kita. Sebab tu penting
fight untuk dapatkan RCA, ECA, pergilah leadership meeting tu ulang-ulang kali biar kita hadam. Biar kita nampak kenapa kita kena turun bantu orang. Okay, yang keempat, sistem pendidikan yang ada dekat BE ni pun satu juga saya sangat kagum lah nak kata, tak tahu nak pilih perkataan apa kan. Sangat kagum lah dengan sistem pendidikan yang ada dekat BE ni sebab apa? Pertama, memang terbukti berjaya. Dalam tempoh hampir 8 tahun BE ni ditubuhkan, dah berjaya melahirkan 71 orang jutawan RCCA dengan menggunakan sistem pendidikan BE. Dan sistem pendidikan kita ni mudah nak duplicate. Semua orang yang banyak latar belakang kat sini, semua orang boleh buat. Orang jual burger, orang buat Grab, suri rumah, orang corporate, lawyer, doktor, semua ada dan semua orang boleh duplicate dengan mudah. Sebab tu best sangat sistem pendidikan dekat BE ni. Dan yang kelima, budaya bersyukur, satu keluarga, budaya ke satu keluarga, kita di sini umpama satu keluarga dan usahawan bahagia. BE tak nak kita buat bisnes kita stres. Stres sana, stres sini, tak nak. Dan kita di BE ibarat satu keluarga. Kita semua, walaupun dalam rangkaian yang berbeza, kita ibarat satu keluarga. Dan inilah yang mengikat hati kita untuk berada dekat sini. Dan yang terakhir adalah teknologi inovatif. Kita ada BE4U dan juga e-platform. Teknologi inovatif ni, kita punya sistem teknologi kita sangat mengikut arus perubahan. Sangat laju mengikut arus perubahan yang ada. Okay, next. Okay, yang ketujuh, iaitu 7 amalan harian. Dalam Elite Seminar, ini kita diajar untuk buat 7 amalan harian. Kita sebagai seorang IPO lah, fighter dekat BE ni, yang kita kena buat hari-hari adalah pertama, apa dia? Baca buku. Okay, baca buku. Sebab dari buku orang yang baca ni, reader is leader. Leader is reader kan. Orang yang nak menjadi pemimpin, dia kena banyak membaca buku. Dan sebenarnya, kalau nak baca buku lagi, kalau tak ada buku lain, kita nak start buat BE, kita nak start buat sharing, kita kena bacalah semua filing yang ada. Dah habis baca belum filing yang ada kan? Kalau belum, malam ni baca bagi habis semua filing yang ada tu. Okay, yang kedua, baca dan dengar maklumat. Ambil maklumat daripada tempat lain. Contoh, daripada sharing orang, testimoni orang, success story orang. Banyak kita dalam BE ni banyak boleh kita dapatkan bahan untuk kita dapatkan maklumat. Jadi tak rasa susah pun nak buat kan. Yang ketiga, mestilah setiap hari guna produk. Barulah kita boleh bercerita dengan orang dengan lebih mudah. So, bila kita dah guna produk, yang keempat, kita share dengan orang. Share, saya makan macam ni, saya makan Nextbio ni daripada masalah saya, saya ada gastrik, dah hilang dah gastrik saya. Sebelum ni, saya ada anxiety, makan Nextbio hilang anxiety, dan rasa hidup macam orang normal dah, contoh. So, apa yang kita dapat kesan pada diri kita tu, kongsi dengan orang. Tapi even kalau kita tak dapat kesan pun lagi, jangan tunggu sampai dapat kesan. Share je. Banyak ada testimoni orang lain yang boleh kita guna pakai. Jangan buang masa nak tunggu kita punya testimoni pula. Sebab banyak lagi orang lain punya testimoni yang boleh kita pinjam. Itulah kelebihan dekat BE ni. Okay. Kemudian, yang kelima, sentiasa menghadirkan diri ke dalam event ataupun meeting. Okay, saya nak sebut sikit tentang event ni. Event ni, okay, semakin besar event tu, semakin besar dia punya vibes dia. Dia punya, apa nak kata, positive impact dia kepada kita. So, cubalah kalau hari ni, you all yang datang dengar malam ni, yang belum pernah lagi masuk dalam event BE, cuba datang sekali je event BE dan tengok macam mana, rasa macam mana dia punya nak kata macam mana budaya dia. Sangat-sangat lain lah. Waktu mula-mula kita datang pun kita tengok, ya Allah, sangat-sangat welcoming, sangat-sangat rasa homey. Kita rasa macam I belong here. So kita tak rasa macam orang asing pun bila kita datang event ni, dan malah kita dapat semangat lagi, kita rasa lagi berkobar-kobar nak berkongsi dengan orang. Okay, yang seterusnya, keenam adalah hubungi upline. So, bila setiap hari kita buat sharing, kita buat apa-apa gerak kerja kita,
kan? Of course lah, mungkin kita follow up orang ni, kita follow up orang tu, tiba-tiba ada benda yang kita tak confirm kan? Itulah, kita akan ada satu point, kita ada banyak point untuk kita contact upline kita tanya. Bukan contact upline tanya apa khabar, dah sihat ke upline, dah makan ke upline, tak payah. Contact upline untuk kita selesaikan masalah yang kita ada. Contoh, ada ramai orang dia rasa tak yakin. Dia rasa tak yakin dia nak contact upline dia. Dia simpan semua masalah tu. Simpan semua masalah tu, lama-lama dia rasa dia tak tahu nak buat. Jadi dia stop. Jadi apa saja masalah yang kita ada, cabaran yang kita ada, terus contact upline kita, even kita rasa benda tu remeh lah. Kita baru nak buat kan? Kita baru nak buat contohnya, baru nak mula buat. Benda ni kita rasa remeh lah. Aku rasa aku dah tanya banyak kali dah kat upline contoh. Tapi tanya je upline tu, tak apa. Dia willing je nak jawab. Jangan risau. Upline ni dia suka je kalau orang kacau dia. Orang contact dia hari-hari. Meaning apa? Kita tunjuk usaha kita untuk kita buat lah. So, apa saja masalah yang berlaku, jangan biarkan terus selesaikan bersama upline. Jangan biarkan masalah tu dibiar begitu sahaja tanpa ada penyelesaian. Okey, yang ketujuh. Berkongsi peluang. Okey, untuk ramai orang yang nak cepat, bukanlah nak kata cepat naik, ramai orang yang cepat kita nampak dia punya rangkaian dia berkembang. Sebab apa? Sebab setiap hari dia buat yang ketujuh ni. Dia kongsi peluang dengan ramai orang. Kita nak kongsi dengan orang, kita sebenarnya tak perlu kisah pun close ke tak